The moment kita masuk ke dalam hutan, dalam psikologi kita panggil forest bathing. Forest bathing ni, bila kita masuk, kita akan bau pokok. Punyalah dahsyat tuan-tuan, ada produk kat luar sana, dia terpaksa buat dan dia buat duit dengan cara diorang jual essential oil yang sintetik untuk bau macam bau daun. Tapi itu bukan bau daun sebenar pun. Kita boleh dapat percuma je dengan hanya masuk dalam hutan. Lagi-lagi kalau tengah-tengah bau lepas subuh ada embun-embun tu kan. Dia punya bau tu dia akan membantu untuk turunkan hormon kortisol dalam otak kita dan naikkan hormon dopamin. Masuk ke dalam tu tuan-tuan, bau dengan bau pokok tu. Pegang pokok-pokok yang ada tu, dia akan rasa lain tau. Tuan-tuan akan rasa, kebanyakannya akan rasa macam mana tau? Kan balik je hari Sabtu break di pattern, balik je hiking kan. Balik sampai rumah je, mandi bersiap. Nak pergi kerja, tak sabar nak kerja, dah semangat nak kerja. Dia akan jadi macam tu tau. Dia macam semangat dia lain. Kita dah penat, tapi kita balik rumah, kita kuat nak uruskan urusan-urusan rumah. Padahal kita dah penat dah tadi. Kerana emosi kita dah neutral balik. Ni, break the pattern.